Hari ini kami ada berita baru yang agak menggemparkan kepada rakan-rakan pemandu di Klang Valley. Grab telah memperkenalkan mod pemanduan turbo. Nak tahu lebih lanjut? Jom tengok video ni sampai habis. Let's go! Pada 3 Disember, Grab memperkenalkan ciri terbaru iaitu Turbo, sebuah mod pemanduan yang dipertingkatkan untuk membantu rakan pemandu memaksimumkan pendapatan dan memanfaatkan sepenuhnya ciri-ciri aplikasi Grab. Dengan Turbo, rakan pemandu diberi pelbagai insentif, ciri dan manfaat baru seperti repositioning guarantee, turbo cashback, preferred areas dan lain-lain lagi. Grab akan membuat trial untuk memberi peluang kepada semua rakan pemandu di Klang Valley untuk mencuba Turbo. Trial atau tempoh percubaan ni akan berlangsung dari 3 Disember sampailah 17 Disember. Sebelum tu, ada 2 perkara yang anda perlu tahu untuk percubaan 2 minggu ni. Jika anda telah hop-in kepada struktur pendapatan ditambah baik, anda akan menikmati semua manfaat penuh seperti berikut. Dan jika anda tidak hop-in kepada struktur pendapatan ditambah baik, anda masih boleh menikmati semua manfaat turbo, tetapi anda tidak akan dapat manfaat-manfaat berikut. Tapi jangan risau, anda boleh memilih untuk hop-in dan aktifkan turbo bila-bila masa. Untuk mendapatkan manfaat penuh turbo, rakan pemandu perlu opt-in untuk struktur pendapatan rakan pemandu ditambah baik. Anda boleh dapat link ini untuk opt-in dan juga maklumat lebih lanjut tentang turbo dalam deskripsi video ni. Baiklah, itu saja untuk video hari ini. Jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila tolong like, comment and share video ini. Jangan lupa subscribe channel Rakan Grab Official kami untuk mendapat lebih banyak info terkini dari Grab. Saya Shana dan harap kita jumpa lagi di video seterusnya.